Orang bangsa Kuala Lumpur ada lagi ke tak tahu dekat tempat korang ada satu pot nak makan makanan ala-ala Rembayung yang sedap dekat tempat korang? Agak-agak lah kan orang bangsa Kuala Lumpur pernah tak makan dekat sini? Jom hari ni aku nak bawa korang makan dekat nasi campur pagi malam bangsa. Dekat sini memang orang terkenal dengan masakan nasi campur original daripada Negeri Sembilan. Antara makanan yang korang boleh try dulu kat sini contoh macam daging salai. Yang ni kira top selling diorang lah. Menu yang famous dekat Rembayung pun ada. Contoh macam siput sedut gaulai. Kalau nak kata sama rasa dia tu taklah kan, tapi 98% sama. Jangan risau, siput sedut ni senang tau nak sedut. Selain daripada sebut sedut kan, diorang pun ada juga sambal soto. Sotong dia fresh tau, bukan frozen. Rendang ayam maman. Tapi yang ni dia kata yang ni menu baru. Ayam dia ni aku rasa dia pakai ayam pencit sebab dia rasa liat-liat, tapi rasa dia sedap. Dan bukan setakat rendang maman je yang baru. Patin tempoyak ni pun sekarang diorang dah ada tau dekat sini. Untuk ikan diorang ni jangan risau, tak ada tau rasa hanya pelik-pelik tu. Dan kalau kau datang sini tak lengkap lah kalau kau tak ambil dia punya ulam-ulaman kat sini. Dan bukan setakat ulam-ulaman je dekat sini pun ada banyak tau pilihan untuk sambal-sambal. Kau cakap je lah nak sambal apa dekat sini, semua ada. Tapi kan ada satu sambal ni jenis kasar sikit tapi rasa dia sedap tau. Aku lupa apa nama dia. Dan sambal ni bila makan dengan nasi panas-panas kan memang lah ya. Untuk pilihan air korang boleh try air tebu diorang kat sini. Kalau nak air teh, air sosro pun ada. Tapi kalau kau nak air gas, air tap pun ada. Jadi mana-mana orang sekitar bangsa Kuala Lumpur yang nak makan nasi campur yang sedap, aku sangat recommend korang datang makan dekat sini.